Barzakh ialah satu alam selepas dunia, sebelum akhirat. Masuk dalam alam barzakh, siapa-siapa pun akan melalui fasa pertama, gelap gelita, sunyi, keseorangan. Semua orang lalu. Kamu ulama, kamu doktor, kamu siapa saja, semua lalu. Sunyi. Kemudian didatangi oleh mungkar, nakir ketika itu. Mungkar, nakir, dua orang. Sekiranya mungkar dan nakir datang dalam rupa paras, senyum berseri-seri, waktu tu ketahuilah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang baik. Orang baik. Allah rindu kita, Allah suka kita, Allah redha kita. Tapi kalau mungkar nakir datang dalam keadaan rupa paras yang bengis, maka ketahuilah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah.